Kawan, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yes, okay guys, so hari ni macam yang korang tengok dekat thumbnail dan macam yang korang tengok dekat title jugalah, hari ni kita akan buat vlog lah. So this vlog is aku akan buat vlog pasal aku akan on the way pergi ke Sarike lah. So basically setiap hujung minggu, especially hari Sabtu dan hari Ahad, basically kita orang akan balik ke Sarike lah. So basically Sarike tu boleh dikatakan bandar ataupun sempadan di antara bandar Raya Sibu lah. So aku boleh bagi tahu korang jarak perjalanan dia adalah 1 jam sahaja daripada bandar Raya Sibu lah. So for today, hari ni kita akan buat vlog sama-sama. Berkemungkinan vlog dia agak pendek lah untuk korang, tapi tak mengapalah, disebabkan aku ada kat sini, kita boleh buat vlog ni sama-sama. Nanti kita tengok macam mana perjalanan kita daripada Sibu sampai ke Sarike. Jom. So this is the, orang kata, view dekat rumah nenek aku lah. Macam ni lah, korang boleh tengok dekat konten-konten aku yang lepas. Aku pernah je buat vlog pasal ni tau. View dekat rumah nenek aku macam ni lah. Depan-depan tu kita ada gate, depan tu ada rumah jiran lagi, ada kafe korang. Ni aku dah beritahu korang ni, kalau korang rasa lapar ke apa kan, korang boleh pergi sini lah, Azra Cafe. Ni kafe ni dah lama juga bertapak di Bandar Raya Sibu, cuma yang ni masih baru lagi tau. Dulu bangunan dia tak macam ni tau. Ni dah sampai ada 2 tingkat kan. Wah, tengok cantik kan. So this is, orang kata, kedai-kedai yang baharu jugalah sebenarnya. So lepas ni aku akan pergi tempat kerja aku jugalah. My Usu akan hantar aku dalam pukul 7.30 pagi. Korang akan teman aku pergi tempat kerja aku dululah. So this is, aku guna buat video ni panjang-panjang tau, tapi jangan sampai 2-3 minit, sebab aku faham vlog yang aku buat ni dia tak apa-apa panjang, pendek. So at least 5 minit, 7 minit tu kira okey lah juga kan. So by today kita akan buat vlog sama-sama dan kita akan pergi dekat tempat kerja aku jugalah. Kalau aku sempat aku akan rakam, kalau aku tak sempat better tak perlu nak rakam lah. Sebab aku rasa yes, itu tempat kerja aku. Aku tak nak orang tahu aku berada di agensi yang mana. Nanti bila aku habis intern nanti aku boleh bagi tahu korang lah aku intern dekat mana. But sekarang ni dah pukul berapa ya? 7.15 minit pagi. So 7.15 minit pagi. So aku akan bertolak di sini pukul 7.30 pagi macam tu lah. Tepat 7.30 pagi aku akan keluar daripada sini. Kita akan pergi tempat kerja. Jom. Okay guys, so sekarang ni aku nak pergi ke tandas sebab aku rasa nak kencing je. So ini lah sebenar tandas kita orang lah. Tandas aku nak review. So minta maaf di atas bahagian belakang aku ni, sebab bahagian belakang aku. Okay, sekarang ni aku dekat office tau. Aku dekat office. So ni jamban-jamban kita orang lah. Ni jamban ni kawasan Jamban. Kawasan Jamban. So sekarang ni aku akan bawa korang, kita akan tengok office aku sendiri lah. Aku tak boleh tunjuk semua tau, sebab takut bos aku tahu yang aku buat video. Sebenarnya tak boleh, tapi jamban ni aku sebab lah. Ni macam ada orang kata apa namanya, yang macam hair dryer, bukan hand dryer, pengering tangan. Hair dryer tu macam orang keringkan, orang kata apa namanya tu, orang keringkan rambut. Ni hand dryer ya, jangan silap ya. Ada ni bahagian ni tau, tapi dah habis lah korang. Dah habis dah. So aku nak buang hajat sekejap. Nanti korang tengoklah apa yang aku akan buat dekat office nanti. Jom. Okay guys, so ketika ini aku berada dekat office dan aku tak tahu aku nak buat apa lah. So basically ni lah rutin aku dekat office. Basically aku akan buat report lah. Macam aku buat report, aku buatkan kerja aku sendiri. Tapi bila aku tak ada kerja, ni lah kerja aku guys, scroll TikTok kan. Kita tak boleh buat live dekat office, so kita cuma boleh scroll TikTok lah. Kita tengok lah apa-apa video yang kita nak tengok, kita scroll lah. So this is my routine bila aku dekat office. Ni lah rutin aku dekat office guys. Okay guys, ketika ini kita sedang menunaikan solat sunat Jumaat. Okay guys, apa yang korang tengok sekarang ni adalah perjalanan aku daripada kita orang, daripada Bandar Raya Sibu ke Bandar Sarike lah. Dan kali ni kita akan menggunakan jalan lagi satu. Dia ada 2 jalan, dan ni jalan dalam lah, jalan baru lagi lah. Dan sekarang ni pula kita dah berada di simpang antara Tanjung Manis dan juga Sarike. If you want to go to Sarike, you can go turn right. If you want to go to Tanjung Manis, you can turn left lah. Jalan ni memang jalan baru ya, dalam beberapa tahun ni lah. Jalan ni boleh dikatakan masih baharu lah kurang ya.
Okey, ketika ni kita dah sampai ke Sarike dah. Cuma nak tunggu mak aku nak cari makanan-makanan something like that lah. Dan kita pula tunggulah di dalam kereta selama beberapa jam gitu. Okay guys, so sampai sinilah konten kita pada kali ni. Apa pendapat korang? Adakah korang rasa konten kali ni bermanfaat ataupun best? Sila komen di bawah. Dan minta maaf kalau ada kekurangan ya untuk vlog kita kali ni, sebab yelah aku tak dapat nak tunjuk kepada korang banyak-banyak tau. So inilah sedikit vlog yang aku mampu buat untuk korang. Minta maaf kalau ada kekurangan. So aku rasa sampai sini lah konten kita kali ni, and I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.